Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak berborak tentang, sebelum tu anda tengok dulu video ni. So, anda dah saksikan video tu ya. Okey, video itu tentang seorang pemandu e-hailing di Langkawi disaman JPJ kerana tidak memakai baju berkollar. Inilah baju berkollar. Mana tahu kan orang tanya apa benda baju berkollar ni, baju berkollar. Mungkin dia tak pakai baju kollar, dia pakai baju biasalah, t-shirt biasalah. Kena pakai baju berkollar. So dia kena saman. So pengalaman dia dalam 30 tahun memandu, ini kali pertama dia kena kena dengan JPJ sesuatu yang tak tercapai di akalmu lah, kata Eliana. Okey. Kalau anda dulu, sekarang pun sama saya rasa. Kita kalau pergi kursus KPP, tak silap saya, yang 6 jam tu, so nak masuk dengar kursus tu, mula-mula pakaian kena elok. Kena lelaki kena pakai baju collar, kena pakai kasut. Kalau pakai slipper, get out. Tak pakai collar, get out. Macam tu lah. Itulah istilah dia. Sebelum kita memandu tu, kena pakai pakaian yang ikut spek lah, ikut spek. So mungkin ada orang macam pertikaikan jugalah, kenapa pasal collar tak collar je kot kan, benda boleh settle lah. Memanglah dalam undang-undang benda tu ada. Settle tak settle tu cuma JPJ. Ada yang mereka buat tak tahu aja, tak ambil note, tak apalah. Tapi bila datang dia nak buat betul-betul ni, memang kena lah. Macam spot check kat sekolah. Hari biasa kau bawa apa tak apa, datang hari spot check, menggelupur. Macam tu lah istilah dia. Benda tu kita tahu tak boleh kan. Tapi bila kita, orang kata lak nasib baik, okey je. Sekali time, mana tahu macam saya pakai collar sekali, bila time kebetulan lah kita pakai t-shirt dan kebetulan nak bawa Grab, bawa sekali kena. Padahal kita, macam saya, selalu bercollar je kan. Jadi bila kita bawa yang tak ada collar, kena, tak boleh buat apalah. Undang-undang tu ada. Cuma kadang-kadang dia ambil berat atau tak, anggap remeh je ke apa ke. Mungkin JPJ buat tak tahu, tak payahlah, benda kecil kan. Tapi bila dia nak buat, mungkin bos dia kata, tentang baju collar ni tak ada langsung kesalahan tentang collar ni, cari collar. Mungkin macam tu lah bagi saya. So kepada pemandu-pemandu Grab, kalau boleh memang kena pakailah yang bercollar. Kalau tak collar pun anda pakai jaket lah kot, jaket ke apa ke, janji bukan t-shirt orang kata yang biasa tu lah. So itu sajalah Senimpo. Benda dah jadi. So kepada yang lain-lain, pemandu lain-lain tu, berhati-hatilah. Hari tu dilarang merokok kan. Tak tahulah, tak nampak lagi apa ada kena saman pasal tak ada stiker dilarang merokok. Sekarang ni yang keluar tak pakai baju berkollar pula kan. So hati-hatilah.